Okay, hai semua. Hari ni saya nak tunjuk dekat korang apa itu sturdy stopper ataupun yang lebih ringkas kita panggil sebagai stopper. Apa dia punya function dan juga apa dia punya kelebihan dia. Okay, so untuk yang belum tahu, ini adalah sturdy stopper. Okay, function dia punya function, dia akan menghalang kebenaran tanpa akses. Okay, dia menghalang kebenaran tanpa akses. Seperti contoh, okey, kita tunjukkan contoh. Pagar tu tengah bergerak dan dia akan locking dekat sini. Okey, dia akan full locking di sini. Kita demokan cara dia yang dekat. So dia menghalang kebenaran tanpa akses. Hanya orang yang ada remote dengan frekuensi yang disetkan sahaja yang boleh buka pagar daripada stopper ni. So ini adalah sturdy stopper. Okey. Okey, saya percaya korang dah dapat sesuatu. Korang dah tahu apa itu sturdy stopper dan apa function dia. Function dia adalah untuk fully locking dia korang punya pagar. So korang punya pagar dah pakai stopper dengan kita, korang dah tak perlu nak pakai mangga lagi, dah tak perlu. Okey, dia dah ada safety features dia dekat situ. Alright gang, dah tengok video ni, jangan lupa like, comment, share dan save video kita. Okey, bye.